Salam sejahtera, kembali kita semula ke OTMLM anda. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, anda boleh jadikan website ini milik anda dan boleh jadikan website ini sebagai sumber pendapatan melalui internet. Okey, saya telah siapkan cara-cara dia. Apa yang perlu anda lakukan hanyalah promosikan, ikut langkah demi langkah yang saya tunjukkan. Di dalam langkah ketiga ini, okey, terdapat 6 langkah yang perlu anda lakukan supaya di dalam masa anda belajar membuat website, di dalam masa anda belajar membuat web hosting, anda boleh cuba mempromosikan website ini dan ini akan menjadi sumber pendapatan kepada anda. Okey, kalau tak dapat banyak sekalipun, sekurang-kurangnya dapat membayar untuk web hosting $10 setiap bulan, dan juga untuk membayar $17 sistem autoresponder anda. Itu saya kira sudah memadai. Tetapi jangan terlupa, website ini telah pun berjaya memberi pulangan yang sangat lumayan kepada orang yang benar-benar menggunakannya. Malahan ada yang mempunyai pendapatan ribuan ringgit hanya dengan mempromosikan website ini. Okey. Jadi langkah pertama apa yang perlu anda lakukan adalah buatkan satu landing page terlebih dahulu supaya orang boleh datang ke dalam website anda ini. Okey. Website AutoMLM anda ini saya akan ajar supaya ia menjadi milik anda. Jadi apa yang perlu kawan-kawan lakukan adalah buatkan satu landing page. Kalau kawan-kawan nak buat landing page sendiri boleh, okey. Tetapi kalau masih belum memikirkan cara untuk membuat landing page atau nak tiru landing page saya pun saya benarkan. Apa yang perlu anda lakukan adalah ambil landing page saya ini, copy di sini. Anda telah pun belajar bagaimana nak copy website. Okey, pergi ke NView. Okey, pergi ke file open web location. Okey, dan masukkan URL website landing page saya tersebut dan klik create. Anda telah lihat di sini ada satu landing page. Landing page ini anda telah sedut daripada landing page saya, anda telah copy daripada landing page saya. Okey, dan savekan website ini supaya menjadi satu landing page. Kalau anda nak buat, anda boleh buat sendiri. Cuma satu bahagian yang perlu ditukar adalah bahagian web form. Okey, tetapi untuk sementara waktu tak payah tukar dahulu. Apa yang perlu anda lakukan apabila anda telah download website saya, landing page saya ini, anda perlu savekan. Save, contohnya anda berikan nama file name sebagai sekolah percuma contohnya, dan anda savekan. Okey, anda savekan website ini. Selepas anda savekan, okey, bahagian ini kita akan lihat bagaimana kita boleh tukarkan web form ini kepada web form anda. Ini dia punya source code dia anda boleh dapatkan daripada Traffic Wave, autoresponder Traffic Wave, dan saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, terima kasih.